Gaji masuk dulu, jadi kita nak simpan dulu atau belanja dulu? Setiap kali gaji masuk, kita rasa lega. Tapi kan, cuba jujur, berapa lama duit tu bertahan? 7 hari, 14 hari, atau belum hujung bulan dah mula kira baki? Sebab tu, prinsip paling simple dalam kewangan, kita bayar diri kita sendiri dulu. Asingkan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji untuk simpanan atau pelaburan. Jangan tunggu ada lebihan. Sebab kalau tunggu lebihan memang takkan ada. Contoh gaji RM3,000. RM300 terus asingkan. Jadi baki 2007 tu kita boleh gunakan untuk urus komitmen dan perbelanjaan. Disiplin kecil setiap bulan akan jadi satu perlindungan besar satu hari nanti. Sebab kita simpan bukan sebab ada duit lebih. Kita simpan sebab kita nak hidup tak sempit di masa depan. Kalau nak mula simpan dalam bentuk emas fizikal yang patuh syariah, mudah top up serendah RM100, boleh pertimbangkan akaun emas Gap dengan Public Gold. Saya dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 di bawah bimbingan Tuan Zulkifli bin Syafiee. Nak mula, klik link di profil. Jangan tunggu kaya baru nak menyimpan.